Ujian yang hadir bukanlah untuk melemahkan, namun untuk lebih menguatkan. Bersamamu kali ini berada di Kangar Perlis bagi menelusuri kehidupan sebuah keluarga yang ditimpa ujian. Muhammad Syakir Cik Man, 45 tahun, seorang ketua keluarga seperti insan lain. 9 bulan lalu, detik hitam menyelubungi hidup Muhammad Syakir apabila kaki kirinya terpaksa dipotong. Kerana diabetes, hidupnya berubah dan dia tidak lagi mampu menanggung keluarganya. Saya ada sakit berat badan, darah tinggi, kolesterol. Lepas tu ada baru ni adalah buat potongan anggota kaki, terpijak buat stapler dekat kaki. Lepas tu lah dia jadi macam jangkitan kuman dan jari kaki potong. Lepas tu pula baru ni pula buat pula potongan sekali lagi lah. Hampir jadi macam ni lah kaki. Kira terasa jugalah sebab kita kan ketua keluarga orang. Apabila jadi rasalah oleh badan tu daripada isteri kan. Muhammad Syakir dan Josie Harni Jamal, 44 tahun, dikurniakan 3 orang cahaya mata. Nur Faikah Dayana, 17 tahun, Nur Alia Kistina, 13 tahun dan Muhammad Haris Ikhwan, 12 tahun. Nur Alia disahkan mengidap penyakit hydrocephalus sejak dilahirkan. Anak yang nombor 2 saya tu dia hydrocephalus. Dia daripada perut ni. Dia scan memang dah kita dah dapat detect dia punya kepala dia memang ada masalah tu daripada baby lah. Lepas tu bila lahir tu dia ni untuk terus hospital punya pakar dia buat terus untuk operation dia terus dia atok semua. Masa lahir dia tu doktor abang dia 50-50 lah, dia antara dia hidup ataupun ni lah, dia bergantung pada dia punya ni kan. Doktor pun dah cakap macam tu. Saya pun kalau jadi mana saya terima je lah apa-apa pun. Dia macam kena kebersihan dia, kena ni lah. Macam kita nak buang apa kan kita kena bersih, lepas tu kita kena macam teliti lah jaga dia. Pada masa yang sama, Josie Harni juga perlu menguruskan rutin harian Muhammad Syakir. Simpati dengan isterinya yang tidak pernah mengeluh dalam menguruskan mereka, Muhammad Syakir kadangkala berusaha untuk bergerak sendirian selagi terdaya. Dia tidak ingin terlalu bergantung harap kepada isterinya. Buat masalah ni bolehlah, tapi pergerakan tu macam terbatas sikit lah kan. Nak keluar, lepas tu kena pakai tungkat kan. Nak mandi pun saya buat sendiri lah. Makanan pun kan, tengok kalau kita terima apa pun ni, terpaksa kena tunggu isteri balik daripada rumah. Balik main rumah pun memang minta tolong. Nur Alia terpaksa bergantung kepada ibunya, Josie Harni. Dia tidak berdaya bergerak sendirian dan tidak mampu untuk menguruskan dirinya tanpa bantuan. Sayu di hati Josie Harni melihat keadaan anaknya ini. Namun dia percaya ada hikmah di sebaliknya. Pergerakan dia terbatas lah. Kena untuk pergerakan dia semua kena boleh bantu. Nak pergi toilet apa semua kena bantu. Dan dia cuma pakai pun kena pampers 24 jam lah. Memang kena ada pampers. Tapi dia makan apa semua biasalah. Walau tu ada jugalah rasa macam mana siapa semua boleh kita yang kena kan. Siapa semua ni betul macam itulah mungkin kenapa mungkin kita fikir aku ada buat apa salah ke macam mana siapa aku yang kena uji semua tu. Dia fikir jugalah benda tu sebab apa kan. Mungkin macam untuk macam ladang pahala kita lah untuk kita untuk pilih apa tu macam kita nak bagi kita macam untuk semangat kita sama. Dalam proses pemulihan luka yang lama, Muhammad Syakir dinasihatkan untuk mengelak daripada mendapat luka yang baharu.
Namun bagai jatuh ditimpa tangga, kaki sebelah kanannya tercedera kerana terlanggar egsos motosikal. Kini Muhammad Syakir terpaksa merawat luka yang baru bagi mengelak daripada jangkitan kuman. Hanya kepada Allah, Muhammad Syakir mengadu akan nasib dirinya. Dia percaya ujian ini adalah sebagai tanda Allah sangat menyayangi dirinya dan keluarga. Tidak pernah terlintas di hatinya ujian ini menjadi beban buatnya. Pada isteri ni, terima kasih lah. Selama saya pergi di hospital pun, dia sibuk dengan kerja, sampai jugalah kat saya. Terima kasih banyak-banyak lah. Tak ada membesar, ada. Lepas tu dengan keadaan saya macam ni, kalau kata saya tak ada dulu pun, saya ingat isteri boleh lagi lah. Tapi kalau isteri tak ada ni, berat lah rasanya. Kaulah perwira di medan derita. Kaulah perwira di medan derita. Mungkin ni apa Allah nak bagi kat aku kan, macam ujian. Mana tahu nanti ke depan ada lagi betul anak pun dah pelan besar. Mungkin nanti anak-anak rezeki anak macam mana pula kan. Sekarang kita susah, nanti anak-anak boleh berjaya semua kan. Pelan depan ke depan. Walaupun keadaan badan Nur Alia semakin bengkok dan tidak lagi seimbang, semangatnya untuk bermain tidak pernah pudar. Hanya aktiviti ini yang mampu dia lakukan di rumah. Tidak seperti anak-anak lain yang mampu berlari atau bermain basikal. Bukan mudah untuk menggalas tugas sebagai ketua keluarga sendirian. Demi kelangsungan hidup, Josie Harni bekerja sebagai pembantu di sebuah kedai makan berdekatan rumahnya. Upah yang diterima sedikit sebanyak membantu menampung perbelanjaan sekolah 2 orang lagi anaknya. Awal tu dia dari yang duk start dia pindah. Lepas tu dia balik duduk dengan family dia. Lepas tu dia duduk tak tahu macam mana dia boleh minta kat sini kan. Sebab mungkin kot dekat dengan rumah dia. Lepas tu saya bayar dari RM35 je. Lepas tu yang sampai sekarang RM50. Dia cuma sebab kerja apa? Bancuh hayat, bukuin nasi. Lepas tu yang waktu time nak balik ke makan macam tu lah. Kerana kekangan kewangan, Josie Harni terpaksa menumpang di rumah ibu bapanya. Untuk menambah pendapatan keluarga, Josie Harni juga membantu ibunya menjual asam jawa dari rumah. Walaupun keuntungannya tidak seberapa, namun cukup untuk menampung kos perbelanjaan harian keluarganya. Bulan 9 tahun lepas lah. Sebab abang dah stop kerja kan daripada 9 lepas sampai sekarang lah. Jadi kalau ada ekonomi tu teruk sikit lah. Sebab dah seorang yang kita sumber dan boleh kan. Tapi anak pun dah pelan-pelan besar semua kan. Lepas tu dengan macam hari-hari banyak kan hospital ulang-alik apa semua. Kalau masa tu banyak lah. Macam kalau dia masuk ni macam dia admit buat tu lagi kita masa dia banyak tumpu kepada dia. Apa tu kita punya kerjaan pun kita tak boleh ni lah. Kena sebab kita nak uruskan dia rawat apa semua. Ekonomi kita pun jadi terhad lah. Macam semua pendapatan kita jadi sudah kita yang seorang je kan. Sebab saya pun kalau pergi kerja baru ada duit. Kalau tak pergi kerja kita tak ada pendapatan lah kan. Tiada istilah penat dalam dirinya.
dia perlu sentiasa kuatkan diri demi keluarga. Walaupun perit untuk ditelan, namun dia tidak pernah mengeluh. Apa yang merisaukan Josie Harney, siapa lagi yang mampu menguruskan keluarganya jika dia jatuh sakit? Dan tu macam kita tu kadang macam putus harapan jugalah kan. Dapat semua macam ni. Lepas tu kadang kita pun macam tekanan semua kat kita kan. Jadi macam tertekan lah kita pun kan. Tapi pelama kalau macam mungkin ni apa Allah nak bagi aku kan. Macam ujian. Mana tahu nanti ke depan ada lagi. Lepas tu anak pun dah pelan besar. Mungkin nanti anak-anak rezeki anak macam mana pula kan. Sekarang kita susah. Nanti anak-anak boleh berjaya semua kan. Pelan depan ke depan. Josie Harney bersyukur walau dalam keadaan mereka diuji, keluarga terdekat tidak pernah melupakan mereka. Hidupnya tidak terasa sunyi dan segala bebanan umpama hilang seketika apabila ada yang sudi mendengar. Dia tidak dapat bayangkan jika dia terpaksa menghadapi semua ujian ini sendirian. Syarikat Faiza Sendirian Berhad tidak pernah terlepas menyumbang kebaikan kepada golongan asnaf. Penolong pengurus pemasaran Abdul Halim Abdullah, pegawai pemasaran Zuraini Mat Said dan Muhammad Faiz Ruhaizat hadir menyampaikan pelbagai barangan keluaran syarikat Faiza. Kak ni sedikit wang tunai sumbangan daripada syarikat Faiza. Kita bagi untuk kak untuk meringankan beban bagi keluarga kak lah. Sedikit sumbangan daripada kami ni harap sedikit sebanyak bagi mengurangkan beban kak punya keluarga. Okey. Terima kasih. Ya, sama. Sedikit sebanyak, sumbangan ini dapat membantu meringankan beban Muhammad Syakir sekeluarga. Turut disumbangkan barangan keperluan asas seperti beras, sos, kicap, bihun dan pelbagai barangan syarikat Faiza Sendirian Berhad yang dapat memenuhi keperluan harian mereka. Hari ini tujuan saya datang ke sini untuk melihat keadaan Cik Syakir yang mengidap kencing manis dan anaknya yang mengidap lebihan cecair di kepala. So kami datang hari ini untuk bagi bantuan, sedikit bantuan berupa wang tunai dan barang-barang Faiza lah bagi meringankan beban keluarga Encik Syakir dan anaknya sekarang ni. Harapan saya supaya keadaan ke depan untuk keluarga Encik Syakir dan anaknya dan satu family, satu keluarga ni supaya keadaan mereka lebih baiklah dengan bantuan yang kami bagi dan mungkin bantuan-bantuan dari pihak sekeliling pun boleh membantu juga Encik Syakir dan anaknya. Mama sayang sangat kat Alia walaupun nampak Alia tak sempurna tapi Alia sempurna di mata Mama. Walau apa pun terjadi, Alia tetap anak Mama dunia dan akhirat. Mama akan jaga Alia sampai akhir hayat Mama. Selagi Mama terdaya, Mama termampu untuk besarkan Alia. Engkaulah perwira di medan derita. Engkaulah perwira di medan derita. Saya pun tak jangka macam saya jadi macam ni kan. Macam tu lah, kita ni kurang hak Tuhan lah. Kalau ke depan, saya kakak tak ada atau saya tak ada, saya tak rasa ni. Rasa memang terasa anak saya yang kedua. Hak lain saya tak fikir macam kakak atau adik. Saya takut anak saya hak kecil dua.
Simpati dengan nasib yang menimpa Muhammad Syakir sekeluarga, Ahli Dewan Undangan Negeri Santan yang berhormat Ustaz Muhammad Azmir Azizan dan ahli jawatan kuasa lain hadir menziarah. Keluarga ini menerima sumbangan barangan keperluan dan wang tunai. Ada barang dapur ni saya buat main lah. Ada beras apa semua lah. Tak untuk. Lepas tu daripada pusat imat lah noh, belanja apa semua lah. Lepas tu gunalah sumbangan ni untuk anak-anak, untuk barang-barang dapur nak semua lah. Tujuan kedatangan kita pada hari ini adalah untuk menyantuni Cik Syakir lah, untuk kita melihat keadaan beliau lah yang ditimpa musibah lah. Alhamdulillah kita daripada Pusat Khidmat Dun Santan telah pun bawa bersama untuk sumbangan kepada beliau baku makanan dan juga wang tunai lah untuk meringankan bebanan yang dialami oleh Cik Syakir lah dan juga keluarga lah. Saya difahamkan beliau telah pun menerima sumbangan daripada Jabatan Kebaikan Masyarakat JKM Perlis. Yang keduanya insya-Allah kita tengok usaha untuk membuat permohonan kepada PKSO dan insya-Allah saya akan berhubung dengan pengarah PKSO negeri Cik Firdaus untuk kita bincang tindakan selanjutnya selepas ini untuk bantu Cik Syakir. Insya-Allah mungkin saya nampak kita Pusat Khidmat akan bagi sumbangan tongkat lah apa yang boleh menyokong dia untuk untuk berjalan dengan lebih baiklah. Telah menjadi misi utama bagi Cancer Survivors Malaysia CSM membantu golongan yang kurang bernasib baik. Pengerusi Cancer Survivors Malaysia Zuraini Kamal dan ahli sukarelawan lain hadir menyampaikan sumbangan. Keluarga ini menerima bantuan kerusi tandas, lampin pakai buang dan wang tunai. So bagi pihak Cancer Malaysia, kita sampaikan kemudahan pampers dengan peralatan untuk dia lah. Ya. Okey. Okey. Sama. Lepas tu Aunty Zu bagi duit untuk beli aiskrim. Kata apa? Hari ini Cancer Survivors Malaysia menyantuni keluarga Puan Josie Harni dan kita beri kemudahan komod chair atau tandas untuk bantu dia dan pampers. Kita bagilah sumbangan tunai. Kita harap sumbangan ini dapat meringankan beban keluarga. Allah, sedih sangat. Kita tengok pun sedih. Seorang ibu, dia terpaksa jaga suami. Suami dah tak boleh bekerja. Dan anaknya perlukan, orang kata dia perlu jaga anak dia secara khusus. Sebab anak tu memang hilang upaya secara total. Nak gerak apa semua tak boleh. Jadi keperluan anak pun dia kena jaga dan dia sendiri juga terpaksa bekerja nak cari pendapatan untuk keluarga. Dan saya mendoakanlah, yang itu je saya dapat mampu katakan, kita mendoakan agar keluarga ini terus akan dilimpahi dengan rezeki dan dipermudahkan urusan. Berada bersama-sama keluarga sudah memadai buat mereka. Pun begitu, Muhammad Syakir dan anak-anak simpati melihat Josie Harni membanting tulang seorang diri. Mama terima kasih sebab lagi kalau ada berusaha yang terbaik buat keluarga ni. Mama tunjuk yang kata wanita ni tak lemah walaupun dia yang berusaha sendiri untuk mencari nafkah tu. Pengorbanan mama dekat keluarga sangat besar. Mama korbankan masa mama, kesihatan mama. Mama sanggup berjaga pukul 4 pagi. Muhammad Syakir sangat mendambakan kesihatan dirinya kembali pulih. Dia ingin melihat anak istimewanya membesar dengan baik. Dia tidak dapat membayangkan andai dia kehilangan Nur Alia suatu hari nanti. Hanya ni kalau boleh biar dia macam tu lah, Steve. Nak berjalan tu kita tak ni lah, biar dia bagi dia sihat, ceria lalu macam tu lah. Biar dia pergi sekolah kan. Sebab dia pun masih dipantau oleh hospital lagi kan. Kita kena ikut jugalah rentak dia.
Kepada penonton yang ingin berkongsi rezeki bersama keluarga ini, boleh layari laman Facebook Bersamamu TV3 untuk maklumat lanjut. Hulurkan tangan, ringankan beban. Bumbungkan angkasa ke labu, lantainya bumi retak seri.